Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Malam ni kita teruskan lagi pengajian sambungan tajuk idhafah berkenaan dengan binaan idhafah yang nakirah. So idhafah kita ada dua jenis. Idhafah ada dua jenis. Satu tujuan. Kenapa tak nak ni? Tujuan idhafah, satu untuk ta'rif. Ta'rif. Yang kedua untuk takhsis. Takhsis. Ta'rif dan takhsis. Ta'rif artinya makrifah lah. Tujuan dia untuk memakrifahkan. Yang kedua, tujuan dia untuk takhsis. Mengkhususkan. Khusus. Bahasa kita sama aja, khas. Yang ni lebih pure khas. Yang ni bau-bau khas. Contohnya yang sini, kalau kita ada waladun, kalau kita ada zaidun. Waladun umum. Yang ni khas. Bila kita gabungkan walad ini kepada zaid, yang khusus, yang khas, yang makrifah, maka walad akan jadi khas juga. Jadi, waladu zaidin bukan lagi walad yang mana-mana lah. Bukan anak yang mana-mana. Orang. Khusus anak ni, Zaid. Milik Zaid. Baik, kalau kita ada waladun, kita ada rajulun. Dua-dua umum. Walad ni pun umum. Tak tahu walad mana yang dimaksudkan. Rajulun pun umum. Tidak tertentu kepada lelaki yang mana. Apabila kita gabungkan walad dengan rajul, dengan kita menghilangkan tanwin dia, sebelah sini kita kasrahkan, jarkan, maka terbentuklah gabungan. Dari segi milik lah. Jadi walad rajul. Anak seorang lelaki. Seorang anak lelaki milik seorang lelaki. Anak lelaki, lelaki. So, dua-dua umum kan? Tapi walad tadi yang terlalu umum tadi, sudah dikurangkan keumumannya. Kalau kita kata walad saja, kemungkinan anak yang dimaksudkan anak perempuan, anak lelaki, anak kucing, anak macam-macam lah kan anak kan. Tapi bila kita pilih salah satu daripada yang umum itu, maka ini menunjukkan bahawa walad tidak lagi umum yang terlalu umum. Jadi dia sudah mendekati makrifah. Tapi belum lagi makrifah kerana sebelah dia ni masih lagi umum. Jadi kita nak bubuh nama apa sini dari segi umum khusus. Kita tak boleh kata dia makrifah. Walad ni kita tak boleh kata makrifah. Kalau walad ni kita boleh kata dia makrifah kerana dia khusus milik Zaid kan. Kalau yang ni dia hanya khusus untuk lelaki, tetapi lelaki itu juga lelaki yang umum kan. Jadi ulama nahu menamakan bentuk yang kurang makrifah ni dengan nama takhsis. Mengkhususkan. Pengkhususan. Yang ni penentuan. Yang ni penentuan. Yang ni pengkhususan. Yang ni sudah tertentu. Yang ni hanya dikhususkan lelaki sahaja, tak tahu lelaki itu nama apa.
bukannya perempuan. Okey. Jadi binaan idhafah nakirah terbentuk apabila mudhaf, yakni walad tadi. Walad ke ataupun baitu ke kita letak kan? Baitu rajulin. Baitu rajulin berbeza dengan baitu ar-rajuli. Yang ni makrifah, yang ni bait ni makrifah, yang ni bukan makrifah tetapi mendekati makrifah, taksis. Taksis. Jadi binaan idhafah yang nakirah terbentuk apabila mudhaf, yakni bait ataupun walad, disandarkan kepada mudhafu ilaih, yakni yang sebelah dia ni, yang juga berkeadaan nakirah. Jadi contoh yang diberikan, baitu rajulin. Asalnya baitun rajulun. Dua-dua nakirah. Sebuah, ini sebuah lah. Bait itu sebuah. Rumah seorang lelaki. Jadi sebuah ni menunjukkan keumuman. Keumuman, seorang lelaki juga menunjukkan keumuman. Umum. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, a house, sebuah rumah tu kan. Of ni tanda idhafah. A man. Biasanya kalau manusia kita guna apostrophe. Maknanya a man's house. A man's house. Tapi kalau kita buat bentuk macam ni, tak nampak bahasa Arabnya. So, bahasa Arabnya kalau kita buat macam ni, nampak. Ada tanda idhafah, ada tanda nakirah, ini pun tanda nakirah. Jadi nombor 1 dengan nombor 2 ni pengulangan daripada apa yang kita telah beritahu. Kalimah baitu ni, dari segi grammar, dari segi nahwu, nama dia mudhaf. Kalimah yang kita nak sandarkan. Kerana dia duduk bebas mula-mula ni. Baitun. Dia bebas. Sekarang ni kita tak nak sandarkan dia, tak nak kaitkan dia dengan apa-apa perkataan. So kalau kita nak sandarkan, artinya kita nak kaitkan dia, nama dia sesuatu yang nak disandarkan lah. Sesuatu yang nak dikaitkan. So bila dia disandarkan, nama dia mudhaf. Hukum dia, setiap yang ada tanwin di sini, kalau sekiranya kita kaitkan dengan sesuatu isim yang lain, maka dia akan dihilangkan tanwin. Hilang tanwin tidak bermakna baris dia tak berubah. Nanti dalam ayat nanti kemungkinan baitu ni menjadi baita, baiti. 3 baris seperti biasa mengikut amil ataupun ejen ataupun kalimah yang memberi kesan kepada bait. Rajul dia tak berubah dah. Dia tetap menerima kasrah kerana dia berkeadaan jar. Sesuatu yang diidhafahkan kepadanya, kalimah itu hukum dia jar. Dan jar ni kita kena tengok kalimah tu jenis apa. Kalau mufrad macam ni yang asalnya boleh ada tanwin, yang asalnya bertanwin, maka kita ubah aja tanwin dia kepada baris kasrah. Jadilah dia baitu rajulin. Okey, rajulin pula. Sini kan. Nama dia dari segi grammarnya, dari segi nahwunya, mudhafun ilaihi, yang disandarkan kepada dia. Jadi, oleh kerana dia tak ada alif lam, kalimah rajul berkeadaan nakirah. Tapi oleh kerana dia menerima kesan sandaran tadi, huruf akhir rajul tadi perlu dikasrahkan. Kerana hukum mudhafu ilaih mestilah berkeadaan jar. Jar. Jar tu keadaan dia lah. Tanda dia tadi kasrah. Ada yang bertanda ya. Dia tak serupa dengan mudhaf. Mudhaf wajib dihilangkan tanwin. Kerana tujuan idhafah ni, kita gabungkan kalimah ni, tujuan dia untuk takfif, untuk meringankan sebutan. Kerana Arab ni kan, dia punya ciri-ciri bahasa dia, akhir kalimah dia tu berubah-ubah. Kadang bertanwin, kadang tidak bertanwin. Jadi bila terikat tu, kalau adanya tanwin, dia jadi berat. Kan? Kalau dia baca baitun rajulin, dia berat. Jadi untuk meringankan sebutan tu, dia hilangkan tanwin. Jadi tujuan idhafah
ialah untuk menghilangkan kesukaran dalam penyebutan. Dihilangkan tanwin. Tapi sebelah sini dia tak ada hubungan dah dengan yang lain. Jadi dia kekal, tanwin dia dikekalkan. Tanwin dia dikekalkan. Satu lagi sebelah sini dia tak ada apa-apa kemasukan alif lam kan. So tanwin dikekalkan. Tanwin dikekalkan kerana ketiadaan alif lam. Tapi kalau ada lagi, kita kata rumah seorang lelaki penduduk kampung itu. Idhafah tu kita panjangkan. Nanti rojulin ni tak akan jadi rojulin lagi. Rojuli dah. Nanti kita akan belajar tajuk bila idhafah tu panjang. Macam mana akan berlaku kepada kalimah. Okey. Sekarang ni bila berlaku gabungan, contohnya baitu rojulin, yang kita utamakan yang sini. Yang ini yang kita maksudkan dia akan jadi nakirah ke makrifah. Nakirah ke makrifah ni kena tengok sebelah sini. Kalau sebelah sini nakirah, maka bait ni akan jadi nakirah juga. Kalau sebelah sini ada alif lam, makrifah, maka sebelah sini walaupun tak ada alif lam, dia akan ikut yang sebelah sini. Maka hukum dia makrifah. Binaan idhafah ini, baitu rajulin ni, dianggap nakirah. Ni, bait ni lah. Bila kita sebut baitu rajulin, kita nak cerita tentang apa? Rajul ni ke atau bait ni? Bait ni yang kita nak ceritanya. Bait ni yang menjadi keutamaannya. Cuma dia disifatkan dengan sifat rajul. Tapi dia tak boleh buat dalam bentuk dengan kata sifat lah. Kalau kata sifat, kena dua-dua tanwin kan. Baitun. Contohnya sini, cantik kan. Jamilun. Jadi ikatan bait dengan jamil ni secara sifat. Kalau ikatan tu secara sifat, maka dua-dua akan tetap dia punya baris. Kalau tanwin, tanwin. Dikekalkan. Tapi kalau ikatan tu dalam bentuk idhafah, maka dia akan dihilangkan. Bait rajulin. Jadi ini seolah-olah status dia seperti jamil lah kan. Keterangan mengenai bait. Jadi yang utamanya yang mana antara dua ni? Yang ni lah. Jadi sekarang ni yang kita nak tahu makrifat pun nakirah, ialah yang ni. Bila dia digabungkan dengan kalimah selepas dia ni, apa sifat dia, apa keadaan dia? Nakirah ke ataupun makrifah? Jadi binaan idhafah ini dianggap nakirah. Kerana bait disandarkan kepada mudhafu ilaih yang juga nakirah. Iaitu rajulin. Binaan ini nakirah. Kerana bait ni nakirah. Sebab apa bait nakirah? Kerana disandarkan kepada nakirah. Kalau kita minta supaya masukkan nama grammar dia, so bait ni mudhaf. Kalau kita nak tambah tentang dia nakirah ke makrifah, kita kata dia nakirah. Rajul pula mudhafu ilaih. Oleh kerana dia tak ada apa-apa sini, hukum dia nakirah. Tak ada alif lam lah maksudnya. Dia isim yang umum asalnya kan. Bukannya proper name. Isim umum, lelaki, pensa, apa semua tu isim umum. Semua isim umum, nakirah. So yang ni kita tak detailkan lagi lah. Maknanya hukum mudhaf ni hilang tanwin. Yang ni hukum dia jar. Tanda dia kasrah. Contoh, selain daripada baitu rajulin, ibnu rajulin. Ibnu rajulin. Seorang anak lelaki, seorang lelaki. Ini seorang anak lelaki. Ini milik seorang lelaki. Ibnu rajulin. Kalau dia tidak ada kaitan, ibnun rajulun. Bahasa Melayu kita okey, seorang anak lelaki tak perlu ubah apa-apa. Faham-faham sendiri je. Tak perlu adanya tanda. So kalau bahasa orang putih dia ada tanda dia. A man's son. Ada apostrofi ataupun a son of a man. So, of tu tanda idhafah. Apostrofi S pun tanda idhafah. Tu untuk menunjukkan kenakirahan, keumuman yang definite, dengan indefinite.
Ibnu imra'atin. Ini pun nakirah, ini pun nakirah. Tapi diikat dua ni dengan cara idhafah. Yang ni nama mudhaf, yang ni nama mudhafu ilaih. Yang ni asalnya ibnun, yang ni asalnya imra'atun. Bila kita gabungkan jadi ibnu imra'atin. Ini hamzah wasal. So bila kita baca, kalau ada baris sebelum dia, hamzah wasal tidak perlu dibariskan. Ibnu imra'atin. Okey, sebelah sini tak semestinya singular lah. Plural pun boleh. Tak kira lah sebelah sini pun singular pun boleh, mufrad pun boleh, jamak pun boleh. Tak kisah. Asalkan makna dia umum. Baitu talabatin. Bait di sini bukan rumah, hostel lah. Maksud sini hostel. Rumah pelajar-pelajar. Artinya hostel. Asalnya baitun dengan talabatun. Pelajar-pelajar. Sebuah hostel para pelajar contohnya kan. Kalau kita tak mau sebut pelajar-pelajar, kita kata para pelajar. Yang ni mudhaf, yang ni mudhafu ilaih. So nampak jelas kan? Sebelah sini semuanya tidak bertanwin dan sebelah sini semuanya dijarkan dengan baris kasrah. Dan sebelah sini dia boleh menerima apa-apa saja baris bergantung kepada apa yang memberi kesan kepada sebelah sini. Jadi kemungkinan akan jadi ibnu, ibna, ibni. Yang ni pun sama, ibnu, ibna, ibni. Yang ni pun sama, baitu, baita, baiti. Tapi yang sebelah sini kekal. Rajulin, imra'atin, talabatin. Kekal. Okey. Yang ni seperti yang saya terangkan tadi, tujuan idhafah ada dua. Satu untuk ta'rif, untuk menjadikan kalimah yang umum itu tertentu. Khusus dalam bentuk tertentu. Satu lagi, mengurangkan keumuman dia. Menjadi khas, khusus. Tapi tak sampai peringkat tertentu. Penyandaran mudhaf yang nakirah kepada mudhafu ilaih yang nakirah juga. Seperti di dalam jadual di atas, menjadikan mudhaf berstatus, berkeadaan khusus. Ni khusus maksud kita dalam bahasa Arab lah. Kalau bahasa Melayu kita khusus tu dah makrifah dah. Kita ada kata nama khas. Kata nama khas dalam bahasa Melayu maknanya makrifah. Berstatus khusus tetapi tidak sampai ke tahap makrifah. So kita ada khusus, kita ada makrifah. Makrifah yang paling tinggi kekhususannya. Keadaannya sama seperti mausuf, seperti kata nama yang disifatkan. Mausuf yang nakirah. Contohnya rajulun. Umum. Mana-mana lelaki yang disifatkan oleh kata sifat. Masukkan kata sifat tawilun. Kurang dah sikit lelaki yang umum yang dimaksudkan. Kalau kita sebut lelaki sahaja, boleh jadi pendek, boleh jadi panjang, boleh jadi pandai, boleh jadi apa-apa saja sifat. Tapi dalam banyak-banyak sifat tu kita pilih satu saja. Tawilun. Dah kurang dah sikit keumuman dia. Seperti yang disebutkan sebelum ini, mengurangkan keumuman yang terhasil melalui nakirah. Seperti ini dinamakan taksis. Lawan dia, ta'rif. Ta'rif ni lebih power lagi. Khusus dia berbanding dengan taksis. So, oleh kerana dia masih lagi dalam kategori ta'rif, mendekati ta'rif. Jadi dia layak menjadi mubtada' lah kalau ayat yang kita mulakan dengan kata nama, dia layak menjadi subjek. Boleh kita jadikan dia sebagai benda yang kita nak cerita. Oleh itu, taksis boleh menjadi mubtada'. Maknanya, idhafah secara taksis boleh menjadi mubtada'. Contoh dia. Kita nak jadikan dia mubtada' ataupun subjek lah. Subjek sini maksudnya subjek bahasa Arab. Subjek bahasa Arab maknanya kita boleh letakkan kata nama ni sebagai pemula ayat. Zaid pandai. Kata nama kan? Zaid is clever. Yang ni mula-mula yang kalau kita sebut ni, dia panggil subjek lah.
Cuma bahasa Arab ni pandai ni kan. Pandai ni dia boleh letak di sini dan boleh pakai verb. Dia ada verb. Jadi maknanya dia boleh mulakan ayat dengan kata kerja. Jadi kalau kita mulakan dengan kata kerja, dia bukan lagi nama subjek lah dalam bahasa Arab. Dia dinamakan fa'il. Walaupun dari segi makna tu sama je. Kita masih lagi panggil subjek. Contohnya, Ibnu Imra'atin. Anak lelaki seorang wanita. Nak cerita tentang apa? Sedang tidur. Naimun. Sedang tidur. Fil ghurfati. Di dalam bilik. A son of a woman ataupun a woman's son is sleeping in the room. So yang ni kita panggil apa ni? Idhafah kan? Yang nakirah kan? Mana mubtada dia? Yang ni, Ibnu tu mubtada. Yang ni keterangan mengenai dia. Jadi Ibnu tu kita panggil mubtada. Sebab itulah dia baris hadapan. Kerana setiap mubtada ni hukum dia rafa'. Salah satu tanda rafa' ialah baris tu baris hadapan. So, Ibnu Imra'atin. Dalam masa yang sama dia mubtada. Dalam masa yang sama dia tu mudhaf. Kerana kait dengan imra'ah. Imra'ah akan jadi mudhafu ilaih. Jadi mudhaf di sini layak menjadi mubtada walaupun nakirah kan. Kerana ditaksiskan oleh imra'atin. Kerana dia tidak terlalu umum. Dia dikhususkan sikit berbanding dengan ibnun yang terlalu umum. Oleh perkataan imra'ah. Jadi imra'ah akan jadi mudhafu ilaih. Sini khabar dia kan. So, naimun nanti kita akan belajarlah kalau jar majrur ni nanti kalau panjang-panjang status dia sebagai apa. Kadang-kadang jadi sifat, kadang-kadang dia ni ada dikaitkan dengan maknanya penerang kepada naimun sahaja yang kita panggil bermuta'alliq dengan naimun. Ibnu Imra'atin, bintu Imra'atin. Samalah, yang ni anak lelaki, yang ni anak perempuan. So yang ni kalau kita nak mulakan ayat dah boleh. Sebab bentong ni asalnya bentong tu umum. So bila kita kurangkan sikit keumuman dia dengan kita idhafahkan kepada sesuatu yang nakirah, maka dia sudah cukup untuk melayakkan menjadi mubtada. Menjadi pemula ayat. Bintu Imra'atin, anak perempuan bagi seorang perempuan. Sedang tidur. Naimatun. Sedang tidur di dalam ghurfah, bilik an-naum, tidur. Dalam bilik tidur. Yang ni pun idhafah ni. Asalnya ghurfatun naum. Ghurfatun naumi. Adanya fi, maka ghurfatu tukar jadi ghurfati. So yang ni pun sama dari segi penamaan tata bahasa. Bintu itulah mubtada. Yang ni khabar. Nama secara terperinci, yang ni mudhaf. Yang ni mudhafu ilaih. Selain dia menjadi mudhaf, dia juga adalah mubtada. Hafilatu talabatin. Hafilah bas. Talabatin pelajar-pelajar. Tak ada alif lam. So bila tak ada alif lam, umum. Bila tak ada alif lam, dia umum. So bila dia umum, maka hafilah tidak boleh menjadi khas secara total. Tidak boleh menjadi ma'rifah. Hanya boleh jadi taksis sahaja. So sini taksis. Ditaksiskan oleh talabah. So dia layak menjadi mubtada. Hafilatu talabatin. Sebuah bas milik para pelajar adalah besar. Ini keterangan yang pertama. Keterangan yang kedua, cantik. Ini predikat yang pertama, ini predikat yang kedua. Besar dan cantik. Hafilah ni akan jadi mubtada. Talabah ni mudhafu ilaih. Kabirah, khabar yang pertama. Cerita yang pertama. Jamilah, khabar yang kedua. Cerita yang kedua. Talabul ilmin. Asalnya talabu, talabun. Makna dia pencarian. Jadi pencarian ilmu. Biasanya kita terjemah dalam bentuk kata kerja. Mencari ilmu. Khairun, lebih baik. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Khairun, lebih baik. Min daripada talabi. Bahasanya talabu. Pencarian harta.
mencari harta. Adanya min, talabu akan jadi talabi. So kalau orang suruh i'rab, talabu inilah mubtada'nya. Oleh kerana dia berkait dengan mudhafu ilaih, nama dia mudhaf. Yang ni mudhafu ilaih. Yang ni berkait dengan talab. Dari segi apa? Yang ni mubtada', yang ni khabar. Cerita dia. Khairun. Kalau ada min sini, ada kait mengait dengan khair. Bermuta'alliq dengan khair. Dalam ayat ni kita ada dua idhafah yang nakirah. Satu, talabu ilmin dengan talabi malin. Ini penting dalam pemahaman Al-Quran. Bentuk idhafah ni banyak ada dalam Quran. Tadi dua-dua nakirah kan? Nanti akan masuk satu nakirah, satu makrifah. Yang awal-awal kita belajar, satu nakirah, satu makrifah. Ibnu Ar-Rajuli. Yang ni bila disandar kepada makrifah, dia akan jadi makrifah. Hari ni, Ibnu Rajulin. Yang ni nakirah, yang ni nakirah. Melahirkan nakirah. Lepas ni, sebelah sini nakirah, tetapi sebelah sini makrifah. Sukar tu. Sebab sesuatu yang diidhafahkan mesti menerima kesan daripada yang ini. Macam mana kita nak kekalkan yang ni nakirah? Sebelah sini kita nak kekalkan dia makrifah. Yang ni lah tajuk yang ni. Yang ni kena minggu depan. Lepas tu, binaan idhafah yang berbilang-bilang. Maknanya panjang. Idhafah yang kita buat sekarang ni dua saja kalimah. Nanti dia akan ada panjang. Contohnya ayat Al-Quran, misla da'bi qaumi Nuhin. Ada berapa kalimah? 1, 2, 3, 4. 4 kalimah digabungkan menjadi satu, seolah-olah seperti satu kalimah. Yang kita belajar hari ini hanya 2 kalimah saja kan? Ibnu Rajulin. Ataupun Ibnu Ar-Rajuli. 2 saja. 1, 2. 1, 2. Yang ni 1, 2, 3, 4. Dan boleh lagi. Berjala-jala boleh. Panjangnya. Yang ini nanti kita namakan dia sebagai idhafah yang berturut-turut. Nama dia tawali. Berturut-turut ni tawali ataupun tatabu' ataupun ta'addud. Orang kahwin ramai kan dia panggil poligami kan. Ta'addud. Poligami idhafah. Idhafah yang bercampur banyak kalimah. Tajuk ni penting dan tajuk idhafah ni paling saya puas hatilah sebab tajuk-tajuk yang saya tulis ni merangkumi hampir ke semua hukum-hukum dan isu-isu yang berkaitan dengan idhafah. Lepas tajuk 9 ni, tajuk 10, bab 10 juga berkaitan dengan idhafah tapi berkenaan dengan idhafah yang kita nak sifatkan. Kita nak sifatkan mudhaf, kita nak sifatkan mudhafu ilaih. Jadi dia lengkap lah. Yang ni idhafah sahaja. Nanti bab yang ke-10, idhafah yang ada kait mengait dengan kata sifat. Kalau kita faham betul ni, fahamlah kita macam mana bentuk-bentuk kalimah yang disusun dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bis-shawab.